Ada dah bos tengah nak cari satu Honda Odyssey model RB1 untuk simpan pakai lama punya. Nak kereta macam car king, nak kereta owner lama ada jaga, barang kalau rosak ada ganti, kereta condition macam baru, cat original sampai sekarang, lagi engine gearbox suspension tip top. Penting nak harga berbaroi dekat market Malaysia. Okey, ini hari Mr. D baru dapat ini tukar kereta baru Okey. 2005 Honda Odyssey 2.4 Auto yang absolute. Okey, ini hari yang kereta ni satu owner pakai sampai sekarang, cat masih ori, tiada kemalangan, tak ada banjir. Kereta memang sebiji macam baru lah. Tayar bunga pun 90%. Owner lama cerita memang kurang pakai pasal kerja dekat Singapura. Jadi ini hari nak trade in ambil baru punya kereta, Mr. D baru dapat nak jual harga termurah 29,800 sajalah. Sekarang Mr. D review ini kereta, kasih bos tengok. Selamat petang bos. Mr. D baru dapat trade in kereta baru Mr. D Ini adalah Honda Odyssey tahun 2005 absolute model Kereta ni satu owner pakai sampai sekarang dekat Malaysia. Kereta memang cun cantik lah, boleh kata car king. Tak pernah tengok Odyssey RB1 ini macam cantik ni Kalau bos tengah nak cari satu RB1 untuk simpan pakai weekend, bawa family atau bawa mini pergi minum kopi, wah ini kereta boleh kata paling sesuai lah. Pasal kereta cat semua cantik, lampu kiri kanan semua original tapi semua lawa-lawa lagi, tayar bunga 90% tebal, tiada kemalangan, tak ada banjir Ini kereta memang cun cantik. Ambil balik tak payah buat apa. Suspension dengan aircon sejuk, dalam interior pun lawa. Ni model absolute Kereta memang cun cantik. Harga ni hari Mr. D nak jual 29,800 saja. Banyak kira harga berbaroi lah. Harga berbaroi. Kereta memang cun cantik lah. Cat masih ori sampai sekarang semua barang asal lagi. Boleh kata asal lagi. Bawa sedap. Bawa sedap. Memang cun. Owner lama cerita memang kurang pakai satu. Nombor dua, memang jaga dengan sayang kereta ni. Ada barang kalau sudah rosak ke, sudah nak rosak ke, dia ganti dia ganti. Memang cun cantik lah. Makna dia maintain bagus lah, boleh kata maintain memang elok punya. Ada barang rosak, maintain, pergi tukar. Sampai masa servis. Okey, tengok dalam. Kalau ada jaga dia lain macam sikit. Seat semua ori sampai sekarang power seat semua berfungsi, tak ada masalah. Dashboard semua original. Dalam ada wangi lagi, ada satu wangi lagi. Semua elok-elok lagi. Steering pun semua cantik-cantik Tapi pintu pun elok. Nampak? Semua elok lagi lah. Kalau bos minat ini model RB1 ni nak sebiji ambil balik, boleh simpan lama. Ini biji boleh kata sesuai lah. Maintain servis sudah okey punya. Tapi pintu semua cantik-cantik. Owner lama memang ada jaga ni model absolute lah. Itu belakang seat boleh kira power seat juga, boleh simpan dengan naik. Dia power seat juga Dia ada power boot belakang power boot juga power boot dia adalah turun punya lah. Turun power boot, tengok. Ni button power boot Okey, ini pun ada satu button untuk simpan dengan naik. Ini power boot berfungsi juga nampak. Okey, tahun 2005 absolute Odyssey RB1. Kereta memang berkata car king, cun cantik lah. Harga 29,800 sajalah. Kalau bos minat ini kereta, cepat kontak Mr. D. Setiap hari Mr. D akan post 2 video. Tolong bos dapatkan kereta terpakai harga termurah dekat Malaysia. Sila follow Mr. D punya video. Sekurang-kurang boleh dapat kereta yang bos suka lah. Thank you bos support. Thank you.